Nak bebas kewangan di usia 40-an, amalkan prinsip ni sekarang. Ramai orang umur 40-an masih menghadapi masalah kewangan. Sebab cara mereka urus kewangan bertahun-tahun sebelumnya. Ia bukan soal gaji besar atau kecil, tapi soal tabiat kewangan. Kalau anda terus abaikan pengurusan kewangan hari ini, apa akan terjadi lagi 5 ke 10 tahun? Hutang makin bertambah, simpanan makin berkurang dan peluang untuk bebas kewangan makin tipis. Sekarang masanya untuk bertindak sebelum terlambat. Untuk bebas kewangan, ikut 10 prinsip ni. Yang pertama, disiplin menabung sekurang-kurangnya 10% pendapatan. Yang kedua, amalkan prinsip simpan dulu baru belanja. Yang ketiga, hidup di bawah kemampuan bukan ikut kemampuan. Yang keempat, elakkan hutang kecuali keperluan mendesak. Yang kelima, kalau kena bayar ansuran, itu tanda anda belum mampu. Yang keenam, jangan melabur kalau belum cukup tabungan 6 ke 12 bulan gaji. Yang ketujuh, labur dalam ilmu. Baca buku dan hadir seminar kewangan. Kelapan, sertai circle yang obses tanpa tabungan dan lupuskan hutang. Yang kesembilan, tekadkan dan pelbagaikan sumber pendapatan. Dan yang ke-10, bila pendapatan naik, tambah tabungan bukan komitmen. Ramai yang mula amalkan prinsip ni berjaya selesaikan hutang dan bina tabungan kukuh dalam masa beberapa tahun. Kuncinya adalah disiplin yang konsisten. Mulakan langkah kecil hari ini, mulakan dengan menyimpan. Jadi, bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk video saya di profil untuk 5 langkah mudah dan takut emas 4 Saya bantu tu sebaiknya.